Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Kita akan sambung di dalam proses kita membina query untuk mendapatkan open sale order. Jadi di dalam video yang lepas kita telah buat dua sub query, iaitu query pertama untuk kita lihat kita senaraikan ke semua sale order. Di dalam query yang kedua kita menenaraikan item-item yang telah dihantar bagi setiap sale order. Jadi query yang ketiga ini kita akan membuat perbandingan lah. Kita akan kira perbezaan antara barang yang telah dipesan dan juga barang yang telah dihantar. Jadi ini ialah kita akan buat sale order, kita akan buat query yang ketiga. Okey. Kita klik query design. Kemudian kita gunakan dua query yang kita telah bina dalam video lepas, iaitu open sale order 1 items ordered dan open sale orders 2 item sheet. Kita klik close. Okey. Jadi sebenarnya kita perlu link kedua-dua query ini untuk kita mengaitkan sale order dan untuk kita kaitkan inventory, sebab kita ingin senaraikan inventory bagi setiap sale order. Okey. Jadi untuk itu kita kita bawa sale order ID ke sale daripada query yang pertama ini ke query yang kedua. Kemudian kita double click dan kita perlu buat join, dan kita ingin include semua. Okey, kita ingin include ke semua rekod daripada query yang pertama dan rekod-rekod daripada query yang kedua yang berkait dengan query yang pertama. Okey, kita klik OK. Dan begitu juga inventory pun kita kaitkan, dan serupa juga kita ambil yang kedua. Okey, jadi seterusnya kita masukkan ke semua item ataupun ke semua kita masukkan ke semua attribute daripada query yang pertama ini ke situ. Kemudian kita juga masukkan sum of quantity sold. Kita letak di sebelah quantity ordered, jadi kita letak di sini. Okey. Kemudian kita shipping date, kita double click dan dia letak di sebelah sale order date. Okey. Kita save dahulu. Kita save query ini sebagai open sale order key, open sale orders key dash open items. Klik OK. Okey, dia dah save. Selepas itu kita buat di dalam ruangan yang ada, kita akan buat calculation, iaitu kita akan buat perbezaan antara quantity ordered dengan quantity sold. Okey. Jadi kita pun kita klik builder.
Okey, dan di sini kita namakan medan ini sebagai unfilled quantity. Iaitu kuantiti bagi item yang belum tertunai lagi, belum dihantar. Okey, dan formula ni ialah kuantiti yang telah dipesan ditolak dengan NZ equal 0 to 0, seperti yang kita dah explain sebelum ni mengapa kita guna 0 to 0, iaitu kita sekiranya result daripada sum of quantity sold ni adalah sifar, maka dia akan bukan sifar tetapi tidak ada sum of quantity sold bagi item tersebut, maka dia akan bagi null value. Jadi null itu kita perlu tukar kepada sifar supaya calculation ini boleh dibuat. Jadi kita gunakan function NZ iaitu 0 to 0. Okey, jadi apa yang kita ingin tolak, quantity ordered kita tolak dengan quantity sold, dan kita letakkan sifar untuk ditukarkan sekiranya dia adalah value ni adalah none. Okay, dan kita letakkan captionnya sebagai unfilled quantity. Kita save dan kita cuba run. Okay, kita masukkan tarikh yang biasa kita cuba, iaitu 28 hari bulan 2 2010. Jadi sekarang kita ada 217 rekod. Dan kita dapat lihat kita ada sale order, kemudian kita ada item yang dipesan untuk setiap sale order tersebut. Jadi contohnya sale order 100001, ada item 1006, item 1030, item 1038 dan seterusnya. Kemudian kita ada kuantiti, ini adalah kuantiti ordered, ini adalah kuantiti sold. Kita ada date ordered dan kita ada shipping date dan kita ada unfilled quantity. Jadi kalau kita scroll sampai ke bawah, kita akan jumpa sale order yang mana kita belum tunaikan lagi. Jadi barang-barang yang belum dihantar. Jadi kita akan dapati ada quantity sold dia tidak ada, shipping date tidak ada, dan maka unfilled quantity ialah kuantiti yang dipesan tolak dengan kuantiti sold yang sifar. Okay, jadi inilah kita punya result pada query kita. Kita save.